Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perbincangan kita, pelajaran kita dalam kitab Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalannya. Perbincangan kita di dalam bab yang terakhir dalam rukun iman, iaitulah beriman kepada qada dan qadar. Perkara yang keenam, beriman kepada qadar dan berikhtiar mencari sebab. Al-imanu bil qadari la yunafil akhza bil asbab. Ini kita kena faham. Kalau tidak pincang beriman dengan qadar, jangan kata tak payah buat kerja, muka qadar ada. Lah, salah tu. Kena buat kerja, ambil sebab kena. Satu perkara yang seharusnya kita tidak lupa, iaitu kita disuruh berusaha dan berikhtiar mencari sebab. Di samping bertawakal kepada Allah. Tawakal kena ada, berikhtiar kena ada. Yang kedua, beriman bahawa urusan segala sesuatu adalah di tangan Allah. Kalau ada makhluk lain kata dia berkuasa, itu dakwah palsu ya. Kuasa lah kali dua ni, sementara dia hidup. Tapi setakat tu ya kuasa pun. Macam mana? Tengok orang mana berkuasa tu hebat tak? Boleh tangkap rakyat dia, boleh penjara orang tu, para ulama boleh dihalau keluar. Hari ni apa jadi? Bila jatuh jawatan, duduk mana lah? Duduk mana? Tak ada siapa hormat. Duduk dalam penjara setengah-setengah pemimpin. Rakyat penjara pemimpin. Patutnya kalau pemimpin yang adil, bila dia mati, seluruh dunia orang akan pergi mengiringi jenazah dia. Seluruh rakyat enggak, ni tidak. Tak ada mati lagi rakyat sungguh-sungguh dalam penjara. Ini akibat kezaliman. Jadi kita kena letak semua urusan itu di tangan Allah. Mana kuasa Allah Ta'ala. Kalau kita kaya, jangan tindak orang miskin. Kalau kita berkuasa, jangan tindak rakyat sendiri. Ini gimana? Beriman bahawa segala sebab tidak memberi kesan dan natijah kecuali dengan keizinan Allah. Kenapa makan ubat tu? Ikhtiar. Ubat ni salah satu daripada usaha untuk nak mencari kesihatan. Tapi jangan kata makan ubat ni sihat lah, lu tak sakit. Lah, itu kuasa Allah. Berapa banyak orang makan ubat daripada muda sampai hari ni. Bergantai ubat nak makan. Berkilo-kilo dah ubat makan. Dah 4 biji, 5 biji sepagi, petang lagi, tengah hari lagi, tak sihat-sihat dia. Mana ubat tu usaha. Tak ada memberi kesan. Yang beri kesan Allah. Kerana beriman kepada qadar tidaklah berlawan dengan usaha mencari sebab. Dia tak bertembung dua tu. Cari sebab. Tapi qadar kena percaya. Maka Allah yang menciptakan segala sebab, dia jugalah yang melahirkan natijah dan hasil. Siapa yang menghendaki keturunan yang saleh, mestilah mencari sebab melalui perkahwinan secara syar'i. Nak anak saleh, cari isteri yang salihah, berkahwin dengan cara yang betul. Ini nak anak saleh, dicari isteri hak tak tahu mari mana. Jumpa ratu kuaya mana buat isteri. Mana isteri tak nak anak saleh. Tetapi perkahwinan itu kadang-kadang melahirkan natijah, iaitu keturunan, dan kadang-kadang tidak melahirkan natijah. Ada kalanya orang kahwin tak ada anak. Ada juga. Bukan semesti kahwin itu mesti ada anak lah. Ada orang kahwin boleh seorang dua anak. Dia nak 10. Tak dapat. Itu kuasa Allah. Kalau nak kira semua orang kahwin boleh anak, ramailah manusia atas dunia ni. Nah, sebabnya orang anak 10 ni anak 2, supaya tu juga dia buat soal lain. Sama lah. So orang ni tak dapat anak, orang ni dapat anak. Kan? Itu dia nak tunjuk bahawa kuasa Allah Ta'ala. Semuanya mengikut iradah Allah yang maha bijaksana. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u az-zukur. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Maksudnya dia, yakni Allah, memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang ia kehendaki, dan memberi anak laki-laki kepada siapa yang ia kehendaki. Ada orang nak anak laki-laki sampai mati tak dapat. 10 anak perempuan boleh. Seorang laki-laki tak ada. Itu sangat tak boleh buat, tak boleh kata kita. Ada orang nak anak perempuan, laki-laki semua anak dia. Nak kata apa?
Atau ia memberikan kedua jenis. Ada yang dapat dua-dua, laki-laki perempuan. Sama ramah pula tu. Laki dua, perempuan dua. Seronok dia. Kepada siapa yang kendaki. Dan Allah menjadikan mandul akan siapa yang kendaki. Mandul orang tak dapat anak. Kahwin ramah pun tak dapat anak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Surah Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50. Oleh yang demikian adalah salah sekiranya seorang Muslim tidak berusaha mencari sebab. Sekalipun rezeki di tangan Allah, ia dituntut supaya berusaha mencarinya. Kalau tidak, ia dianggap berdosa. Tak cari rezeki, dosa. Kenapa tak kahwin ni? Kalau Allah tak nak beri rezeki anak, boleh anak juga. Mana boleh? Tak tanam pokok, nak kahwin buah. Dia kata boleh anak akak tu, anak anggur nama dia, bukan anak kita. Jadi sama juga dengan orang yang tidur di masjid. Mana makanan? Rezeki tangan Tuhan. Kalau Tuhan nak bagi kita tak lapar ni, ada orang hantar makanan, nasi bungkus hari. Itu panggil dosa orang tak usaha. Rasulullah SAW menerangkan bahawa sebab-sebab disyaratkan itu adalah qadar. Lalu ditanya baginda SAW, orang tanya Nabi SAW, bagaimana pula dengan jampi dan ubat yang kita berubat dengan keduanya? Tak juga dah. Jadi macam mana kita berubat? Pergi minum air tawar, makan ubat, panado lagi apa ubat, semua kita buat. Apakah boleh menolak sedikit daripada qadar Allah? Ubat tu boleh tolak qadar ke? Jawab baginda SAW, hiya min qadarillah. Jampi dan ubat itu daripada qadar Allah Ta'ala juga. Dengan sebab mugi minum, membaca zat jampi, hilang penyakit. Dengan sebab kamu makan ubat, hilang penyakit. Itu semua daripada ketentuan qadar. Hadis ini, hadis 59, itu daripada apa? Tetapi semata-mata berpegang dengan sebab dan menganggapkan sebab itu dapat memberi kesan pada perkara-perkara yang diikhtiarkan itu adalah syirik. Allahu Akbar. Syirik dalam mentauhidkan Allah. Kenapa sihat ni? Makan ubat. Setengah-setengah penjual ubat hari ni bimbang kita. Makan ubat saya ni garanti sihat. Mana boleh garanti? Allahu Akbar. Dia nak jual ubat ya. Ubat saya ni ikut sunnah Nabi SAW. Ikut sunnah. Oleh yang demikian, berusaha menghilangkan sebab, sedang usaha itu boleh menjadi sebab, maka ia melambangkan kurangnya akal. Dan berpaling daripada sebab yang disyaratkan merupakan kecacatan menurut pandangan syarak. Jadi kita ambil sebab saja, tak ambil musabab. Tak gantung langsung Allah Ta'ala. Saya kalau makan ubat ni okey dah ni. Jadi itu dia panggil orang kurang akal. Atau berpaling daripada sebab, langsung tak mahu berubah. Segah Tuhan. Orang ni pun ada kecacatan dalam pemikiran dia. Kena buat dua-dua. Tawakal kepada Allah Ta'ala bersama dengan sebab. Kerana Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya berubat. Sebagaimana hadis Usamah bin Syariq menceritakan bahawa Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu faka'annama ala ru'usihim at-tayru sallamtu thumma qa'adtu faja'a al-a'rab min huna wa ha huna faqalu ya Rasulullah ana tadawa faqala tadawaw fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa' ghayra da'in wahidin al-haramu. Rawahul arba'ah wa qala at-Tirmizi hasanun sahih. Maksudnya aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Maka aku mendapati para sahabat diam merendah diri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah burung boleh hinggap di atas kepala mereka. Tak bergerak. Duduk dia ya dekat depan Nabi. Hormat. Lalu aku memberi salam dan aku pun duduk sama. Tiba-tiba datanglah orang Badui, orang kampung mari dari sana dan sini menanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kami dibenarkan berubat?" Kami boleh berubat ke Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, berubatlah.
Kerana sesungguhnya Allah tidak menetapkan suatu penyakit, melainkan ia menetapkan ubatnya. Kecuali satu penyakit saja. Satu je penyakit yang tidak ada ubat. Penyakit apa? Penyakit haram. Penyakit tua. Tua tak ada ubat dah. Ada orang yang pergi jahit, tak suruh hilang kedut tu. Jahit tak jahit pun, IC dia tak boleh tukar dah. Tarikh lahir tu orang tahulah. Tua atau tak tua lah. Kalau tak kedut pun, tua. Tak lagi apa ni. Tak usah karut lah kita dah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Akhrajahu al-Bukhari. Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan ia menurunkan baginya ubat, kesembuhan. Dia ada ubat. Cuma kadang-kadang tak jumpa ubat tu, tak senang dengan kita. Dia sakit tak sembuh. Berdasarkan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berubat, maka para ahli fiqh berpendapat digalakkan berubat. Jadi istihbab, digalakkan supaya kita berubat. Dan ada yang berpendapat mengatakan wajib berubat. Wajib kena pergi cari ubat. Tak boleh duduk biar gitu ya. Berkata syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Sebahagian manusia menyangka bahawa bertawakal kepada Allah berlawanan dengan berikhtiar mencari sebab. Ini silap. Kerana segala urusan apabila telah ditakdirkan, maka tidaklah berhajat kepada mencari sebab. Kalau Tuhan takdir dah kita sembuh daripada penyakit, cari sebab apa? Maka ubat wa ambil duit je. Sangkaan ini adalah salah. Kerana berusaha dan berikhtiar itu ada yang fardu, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh dan ada yang haram. Tak boleh. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah sebaik-baik orang yang bertawakal. Tetapi baginda memakai baju perang, pakai baju besi dalam berjihad dan bekerja di pasar untuk mendapat rezeki. Nabi kita pakai baju besi dia. Nabi kita suruh berniaga. Itu kata dia. Begitulah fahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam konteks beriman kepada qadar Allah. Dalam arti kata berikhtiar mencari sebab adalah termasuk dalam pengertian dan tuntutan beriman kepada qadar. Beriman kepada qadar kena cari sebab. Dan berikhtiar mencari sebab tidak berlawan dengan beriman kepada qadar. Dua-dua ni kena serentaklah kita faham dah ni. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu beliau keluar ke tanah Syam, pergi ke Syam, Amir kawasan Syam, gubernur dia melaporkan merebaknya penyakit taun yang berjangkit. Virus taun sedang kuat di Syam. Lalu Sayyidina Umar meminta pendapat daripada golongan Muhajirin, minta pendapat daripada golongan Ansar dan ketua-ketua Quraisy yang keluar ke medan jihad. Sayyidina Umar panggil mesyuarat. Golongan Al-Muhajirin berpendapat supaya tidak memasuki Syam. Jangan pergi, Sayyidina Umar, khalifah jangan pergi. Kalau kita pergi bahaya mati. Dan terus kembali kepada Madinah. Baik kita balik ke Madinah lah, tak usah masuk. Dan Sayyidina Umar sendiri berpendapat demikian. Sayyidina Umar berasa nak balik juga. Sebab bahaya ni, mati ramai. Lalu berkata Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kata apa? Radhiyallahu ta'ala anhu. Hei Sayyidina Umar, apakah engkau lari daripada takdir Allah? Mana lari daripada takdir Allah? Kalau Tuhan takdirkan kita mati sini mati. Kalau takdir tak mati. Mari kita pergi. Tak ya. Sayyidina Umar menjawab, aku berharap moga-moga bukan engkau yang berkata demikian wahai Abu Ubaidah. Kalau orang lain cakap tahan sikit, ni sahabat besar cakap macam ni. Ya, kata Umar, kita lari daripada takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Dia kata apa? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada takdir Allah Ta'ala kepada takdir yang lain. Takdir yang lain itu yang kata
Jangan pergi tempat orang yang cari bala apa. Apakah pendapat engkau kalau engkau letakkan unta engkau di satu wadi yang ada dua lembah? Satunya subur dan satu lagi kering. Jika engkau tambahkan unta di lembah yang subur, tidakkah berarti engkau tambahkannya dengan takdir Allah? Dan jika engkau di lembah yang kering, tidakkah engkau tambahkannya dengan takdir Allah juga? Tidak juga ni soalan. Tidak ke tidak? Iya, tahu dah. Padanya ada dua padai. Hak ni padai tak ada upuk kering, hak ni padai kering. Kita pergi tambah unta kita di padai kering. Takdir Allah Ta'ala tu tambah situ kah? Kita tak tahu mana takdir Allah Ta'ala. Jadi daripada kita duduk tambah di tempat kering, masih kering lah lembu kita tu. Pergi tambah di tempat bumi yang subur lah. Tempat ada makanan. Jadi cerita dia panjang. Tengah Sayyidina Umar mesyuarat macam ni. Mari Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Auf kata, ya Sayyidina Umar, indi fi hadhil mas'alah khabar. Dalam masalah ini saya ada hadis aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kalaulah kaum duduk dari satu negeri, kamu ada situ, mu jangan keluar daripada negeri itu. Sabar. Tapi kalau satu negeri ada kaum, mu jangan masuk kalau mu duduk luar. Bila dengar macam ni, Sayyidina Umar suka. Alhamdulillah, dia kata. Tadi kita mesyuarat je. Ini baru dengar hadis. Selesai masalah, mesyuarat buat apa lagi? Balik Madinah, jangan masuk. Umar kata kita lari pada takdir Allah kepada takdir Allah Ta'ala hal lain. Kita tahu takdir Allah Ta'ala nak suruh mati sini, tak tahu juga. Maka kita pergi kepada takdir Allah Ta'ala, lari balik kepada negeri yang lebih selamat. Ini cerita dia. Jangan duduk main mudah-mudah. Kita nak mati syahid ke sini, mati tak apa, boleh syahid. Syahid pun ramai tentera Islam ni, sahabat-sahabat peramal sini, mati orang nyanyi. Berdasarkan kepada yang demikian, maka Umar Ibn Khattab pernah menangis terhadap satu jamaah daripada negeri Yaman yang datang mengerjakan ibadah haji dalam keadaan tidak menyediakan bekalan makanan. Jadi orang mari daripada Yaman tak bawa makanan. Dengan demikian Umar menyalahkan sikap mereka. Dia kata apa tak bawa bekalan ni? Berkata Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu ta'ala, dia kata apa? Umar pernah menemui sekumpulan manusia daripada negeri Yaman. Sayyidina Umar tanya, siapa kamu? Siapa kamu ni? Mereka menjawab, kami adalah orang al-mutawakkilun. Sedap je. Kami ni golongan yang bertawakal kepada Allah. Mari dia tak bawa bekal apa, bawa air liur je. Sedap je. Umar menjawab, bal antum mutawakilun. Al-mutawakilun, kamu semua orang yang menunggu hendak makan. Mutawakilun. Bukan mutaakilun. Bal antum mutaakilun. Bukan orang sudah diri pada Allah. Mu ni orang yang nak mari cari makan, orang jamu. Sedap saya nak mati bah balik. Betul tak? Orang yang benar-benar bertawakal ialah orang yang menaburkan benih di bumi, kemudian bertawakal kepada Allah. Tanya dulu. Tahu tawakal. Tak naik, kita tahulah takdir Allah Ta'ala. Tak subur bumi ni. Tapi tak tanya lah, kata tak boleh tanya. Tunggu orang mati je. Jangan. Berkata Syekh Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, hakikat tauhid tidak sempurna kecuali dengan adanya ikhtiar mencari jalan dan mengamalkan sebab-sebab yang dibentangkan oleh Allah. Tak mungkin hakikat tauhid ini sempurna kecuali kita cari jalan. Membekukan sebab-sebab adalah suatu kecacatan pada diri orang yang bertawakal. Manakala meninggalkannya langsung, tak mau langsung berusaha kerana lemah berusaha, adalah berlawanan dengan pengertian tawakal. Kerana tawakal yang sebenar ialah hati yang berpegang teguh dengan Allah dalam usaha menghasilkan perkara-perkara yang mendatangkan faedah kepada manusia pada agamanya dan dunianya, serta menolak perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada agamanya dan urusan dunia. Ini baru betul. Di samping pegangan itu mestilah serentak dengan usaha, ikhtiar dan mengamalkan sebab-sebab. Kalau tak buat ni tak boleh.
Kalau tidak, maka ia adalah orang yang membekukan hikmah dan syarak Allah Ta'ala. Orang ni beku hikmah Allah dan membekukan syariat Allah Ta'ala. Bila dia tak tahu, kita tak tahu kita nak pergi ke mana. Jadi usaha ni ikhtiar kena ada. Oleh yang demikian, kelemahan seorang daripada berikhtiar dan berusaha bukanlah bererti tawakal. Tak, mau lemah buat kerja. Ataupun dia malas. Dan tawakal seorang itu bukanlah bererti dia lemah. Kalau orang berusaha, bukan mana kita lemah. Berkata Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, siapa yang menentang dasar bergerak cergas dalam bekerja, berarti ia menentang as-sunnah, sunnah Nabi. Siapa yang menentang tawakal, berarti ia menentang iman. Bertawakal adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergerak cergas di samping berusaha adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beramal menurut sikap baginda, janganlah ia meninggalkan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini dipetik daripada kitab Madarijus Salikin. Jadi kita habislah kita perbincangan kita dalam kitab ni ada 2 bab. Bab yang pertama tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang kedua membicarakan tentang hakikat iman. Hakikat iman dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Wal-iyadu billah. Jadi alhamdulillah pada pelajaran kita pada hari ini selesailah kita daripada bab yang pertama yang membincangkan tentang rukun iman 6 perkara. InsyaAllah kita akan masuk perbincangan yang kedua dalam bab yang kedua tentang hakikat iman dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Baru kita faham. Lepas kita tahu hakikat iman itu, barulah kita berasa apa dia iman sebenar. Kemudian kita akan masuk pada bab yang ketiga pula, nawaqidul iman, benda-benda yang membatalkan iman. InsyaAllah ta'ala perbincangan ini kita akan sambung dalam jelasah kita yang akan datang.